kurang bulan lebih sakit pada tahun ini dan dia pun nak pada grup Tabung Haji Travel kumpulan package Akik akan meninggalkan Mekah dan pergi ke Madinah Munawwarah dengan menaiki Haramain. Kami berangkat ke Madinah dan akan meninggalkan kota suci Mekah setelah berada di sini lebih kurang 19 hari. Jadi ini adalah kereta api Haramain High Speed Railway. Alhamdulillah, Akik bagus. InsyaAllah ada rezeki. Kita ada sahabat dari Malaysia punya sahabat bawa kita ke rumah dia untuk dibelah di rumah dia, senang. Mari sini. Assalamualaikum. Ya, ini dia. Abdullah, kawan Jamil. Masjid Sultan Yusuf Rapat Setia. Itu dia. Cik Muhammad dah selesai? Dah. Kami jemaah Akik nak pergi ke Raudah. InsyaAllah. Jumpa kekasih Allah. Alhamdulillah ibadah itu adalah kita berada di Kaabah. Lelah kita tawaf, lelah kita sa'i, lelah kita semua lelah kita berjalan ke sana, lelah kita semuanya. Maka di saat lelah itulah doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kaabah ini kita bersembunyi dengan hati karena tidak ada orang yang datang di sana kecuali kita akan mengambil semua dosa-dosanya. Dan itu di antara salah satu manfaat daripada ibadah haji ini Allah Islam. Salah satu ibadah haji ini manfaatnya adalah jika kita berada di Arafah. Arafah itu dia memiliki banyak makna. Alhamdulillah, tergerak hati untuk bangun awal, datang awal di Masjid Nabawi, iktikaf, tunggu waktu subuh dan selepas subuh
solat jenazah dan tunggu lagi sehingga pukul 6 payung di Masjid Nabawi terbuka. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah dapat menunaikan rukun Islam yang kelima dengan rezeki yang Allah berikan, kesihatan yang Allah pinjamkan serta ujian-ujian yang Allah tetapkan untuk ditempuh. Semuanya dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhanku, sekembalinya saya ke Malaysia, semoga mendapat haji mabrur dan saya dapat membantu terus mengakar, merimbun, menggapai awan dengan nilai tambah serta mencipta nilai baru sebagai seorang hamba hinggalah saat Allah kembalikan saya kepada Yang Esa. Assalamualaikum. dalam depan nanti sana sedang dia ada ubat kalau ada ubat ubat tu dekat mati mesti ikut ni sampai ke belakang. Saya kagumlah dengan cikgu muda ni. Dah baru 10 tahun dah mengajar, tapi dah ada menjadi tetamu Allah. Jadi bagikan pengalaman dan juga cuba ringkas mengenai hadir yang ada di sini. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahmi bin Zamri. Berkhidmat di SK Tasik Puteri 2, Bandar Tasik Puteri Rawang. Alhamdulillah saya di Mekah dan akan bergerak ke Madinah dan telah selesai menjalankan ibadah haji. Jadi umur saya sekarang 33 tahun. Dah berkhidmat lebih kurang dalam 10 tahun lah dalam perkhidmatan. Jadi apa yang boleh saya katakan, nasihat saya, kita kena semangatlah untuk menunaikan ibadah haji ni seboleh mungkin, semudah mungkin. Dan caranya mungkin antara tips yang saya boleh kongsi adalah simpan sikit-sikit emas. Masa kita boleh berkhidmat, nanti dalam 10 tahun nanti kita jual, insyaAllah nilai itu akan dapat menampung pembelajaran haji kita. Kadang-kadang mungkin
giliran kita lambat lagi. Jadi kita usaha buat rajuan dengan PJS yang banyak. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Okay, semoga tuan-tuan dan puan-puan yang melihat video ini dapat menunaikan haji pada masa hadapan juga, insya-Allah. Okey, terima kasih cikgu. Alhamdulillah, semoga kembali dengan haji mabrur. Amin. Selamat menyambut Mahal Hijrah, sentiasa nilai tambah dan mencipta nilai untuk diri dan keluarga. Selamat menyambut Mahal Hijrah, tahun baru Islam. Semoga banyak nilai tambah dan mencipta nilai baru tahun Hijrah.